4 wheel Rally Art tukar kepada 4 wheel Evo 10. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak tunjuk sikit apakah proses yang sedang dibuat untuk kereta ni. So macam korang boleh tengok sini, kita dah buat turun axle dia. Yang ni kalau korang tengok, tank dah petak kan? Dalam dah barai lah, kosong. Seat Recaro. So apa sebenarnya jadi yang kereta ni? So, kalau kita tengok kat sini, enjin dah Evo 10, SST lah, turbo pun dah ke atas. Ini masalah owner jiwa kelajuan lah. Satu, dia nak masuk force engine lah. Tapi yang ni yang betul-betul kita tengah buat, kita nak tukar lantai. Sekarang dia lantai Rally Art, dia nak tukar kepada lantai Evo. So maksudnya daripada 4 wheel Rally Art tukar kepada 4 wheel Evo 10 lah. So apa beza dia? Yang ni pun dah dekat 500 horse lah. Okay. Rally Art dan Evo ni pakai enjin yang sama kan, tapi handling berbeza. Jadi sekarang dia nak handling Evo. Adakah bermaksud handling Rally Art tak boleh dipakai? Tak juga. Sebenarnya handling Rally Art pun dah padu, tapi Evo 10 extra padu sebab kita ada SAWC, iaitu Super All Wheel Control lah untuk Evo 10. Tapi kita nak kena tukar dia punya lantai. Maksudnya handling ni sekarang Rally Art kita nak tukar jadi handling Evo 10. Tapi sebenarnya kalau korang kanjur dengan Rally Art ni, beza dia sikit je, tak rasa pun kalau pakai daily lah kan. Tapi kalau korang dah push heavy track day ataupun dah race highway sampai 300, 27, 300, masa tu korang akan rasa Evo 10 lagi tegak berbanding Rally Art. So itulah sebab dia owner ni nak tukar lantai Evo, ataupun kita panggil 4 wheel Rally Art tukar kepada 4 wheel Evo 10. So dekat AFN ni boleh buat lah semua ni. Kita nak buat white body boleh, nak buat convert macam tu, nak masuk Rally Art full ke boleh, tak ada masalah. So kat sini tengok kita kena, sebab conversion daripada Rally Art nak pergi ke Evo 10, kita kena salin semua. Ni memang kena barai habis lah, seat apa semua buka. Lantai kena potong keluar. Habis dashboard kita cuci habis. So kita harapkan kereta ni lepas dah tukar lantai Evo 10, handling dia akan jadi padu lah. Tengok intercooler pun dah besar kan, ready ni. Tinggal masuk je force engine, tengok kekuatan conrod dia boleh tahan berapa horse kan, kita boleh push lah. SST pun dia kata masuk 14 plate. So kemungkinan akan dapat tu target. Kalau engine conrod boleh tahan tinggi, 700 lebih 800 horse boleh dapat. Kalau owner betul-betul kental, kita akan ajak dia main drag lah. Jadi orang yang nak masuk Rally Art ataupun Evo 10 daripada Lancer Inspira, boleh rujuk kami lah dekat AFN Performance Sungai Bakap, Pulau Pinang.